Okay guys, kita ada persoalan yang menarik daripada saudara Gilbert. Dia tanya macam mana dia nak arrange monthly payment dia, due date monthly payment dia ni ikut ngam dengan minggu gaji dia. Jadi tak lagi jauh lah. Let's say due date monthly payment dia tu 10 hari bulan, katalah 7 hari bulan tu dah hari gaji dia. Jadi ngam-ngam lah dalam minggu gaji dia kan. Dia tak nak lah minggu gaji dia 7 hari bulan, tapi dia punya due date nanti 20 hari bulan kan. Dah jauh sangat kan. Jadi kat sini saya nak cerita dulu macam mana tarikh due date itu ditetapkan oleh bank. First thing first, bila kita buat pinjaman dengan bank, let's say lah 100,000. Okay, lepas kita dah terima kereta, kita dah enjoy dengan kereta baru, kita dah dapat kunci, kita dah huha-huha holiday sana, holiday sini kan, contohlah dengan kereta baru. Jadi dealer akan hantar invoice pada bank, dan selepas bank terima invoice daripada dealer, dia akan release payment kepada dealer. Yes, dealer lepas dia dah jual kereta tu, dia dah bagi korang kereta tu, of course lah dia nak duit dia cepat-cepat kan. Jadi dia akan kejar bank, bayarlah duit aku cepat-cepat. Okey, bank pun akan bayar 100,000 kepada dealer. Nah, ni duit kau. Katalah 10 hari bulan aku bayar, bank bayar pada dealer. So 10 hari bulan, 30 hari selepas itulah tarikh pertama korang kena bayar kereta. Let's say 10 hari bulan due date, 10 hari bulan bank release payment, 10 hari bulan depan juga korang punya due date monthly payment korang. So bermakna due date tu ditetapkan mengikut date bank release payment kepada dealer. Jadi kat sini korang faham kan? Jadi korang nak due date monthly payment korang ni tak lari jauh daripada minggu gaji korang, korang kena buat time arrangement, korang kena set betul-betul bila masa korang untuk beli kereta. Itu penting, itu penting. Jadi kalau korang punya minggu gaji awal bulan, so korang kenalah beli kereta, ambil kereta pada awal bulan. Jadi time arrangement tu penting untuk kita tetapkan due date monthly payment kita. Okay guys, dapat sesuatu, jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat. Assalamualaikum. Sherry.